Assalamualaikum Ni saya nak tunjuk cara nak buka ekor belakang ni dan nak pasang ekor yang ni. Pasang ekor wai suku ni dengan bracket saya jual. Dia mula-mula sekali dia mau kena buka magak ori ni kan. Buka magak ori ni, buka skru ni. Ni ada 3 skru tak silap saya, ada 3. Lepas tu bulan ni pun dia ada 3 juga ni. Di sini ada bracket ni asalnya. Buka skru ni. Buka skru ni, bila dah jatuh dia ada wire lampu pelik. Wire lampu pelik. Abang ada mau potong lah wire lampu pelik tu. Potong dengan cutter. Lepas tu pada potong tu, lepas tu wire tu dia ada soket dalam ni. Dia ada soket. Wire ni dia sambung, dia lalu ikut sini kan. Ni nampak dekat jari saya ni. Dekat jari saya dalam ni kan. Dia ada ni ada satu wire. Bila dah potong tu, dia mau kena tarik keluar ikut sini. Tarik keluar ikut sini. Dia kena buka skru ni, buka skru ni, lepas tu buka skru kat sini. 3 ni. Supaya benda ni dia mau boleh akak sikit, boleh akak. Wire tu dia ikat kat sini. Dekat sini dia ada ikat dengan kebetak. Wire tu belah dalam lah. Belah dalam. Ni tangan, nampak tangan saya kat dalam ni. Dan juga kat sini. Kat sini nampak tangan saya tu. Kat situ ada satu klik dia. Abang kena buka klik tu, cokek dengan screwdriver klik tu. Lepas tu potong kain betai kat sini. Tu abang tarik keluar ikut sini. Bila tarik keluar sini, abang buka lah klip tu. Klip penyambung wire tu kan. Penyambung tu abang cabut lah. Buka. Lepas tu wire tu, benda ni kena buka dulu ni. Spring ni dia mau kena buka dulu. Pusing kan. Pula lah. Lepas tu wire tu dia mau dah buka klip tadi, klip penyambung tadi. Dia mau klip penyambung tu sipel lah. Dia wire tu ni nampak ni. Dia mau buat naik ke atas ni. Nampak ni. Ni wire ni kawai buat naik ke atas ni. Buat naik ke atas ni. Ni wire dia ni. Ni dalam ni ada klik ni. Kita kau tarik lah. Kau tarik. Ni klik penyambung ni. Ni penyambung ni. Dia berada di bawah ni. Berada di mana tadi kau tunjuk? Dia berada kat sini, bawah tu. Bawah kat sini. Ni. Dalam ni kat sini. Klik ni. Jadi klik tadi bila dah ni kan dah buka ni, dia mau ambil balik yang klik ni, wire yang dia mau potong tadi, dia mau sambung dengan lampu nombor pelik ni. Sambung lampu nombor pelik yang baru ni, dia mau sambung. Lepas tu masukkan balik klik ni lah. Masukkan balik klik ni, dia mau naik. Lepas tu dia mau sembunyikan di bawah ini. Sembunyikan di bawah ni. Tu cara dia. Ni sembunyilah di bawah ni supaya tak nampak. Ni kalau wire ni dia lalu ikut belakang screwdriver ni. Ni nak buka absorber, dia mau pulah yang ni. Dua ni spana 14, belah sini, belah dalam sana spana 15. Ni nampak ni. Belah dalam ni, nampak belah dalam. Motor aku kotor sikit malah lalu hujan. Ni pegang dengan spana 15. Ni belah sinilah. Tu dia mau pulah belah sini lah.
Pulah-pulah luar ni dengan span 14 ni yang berpulah buka. Buka-buka lama-lama dia tercabut pula dalam ni. Gitu. Lama dia cabut pula dalam. Okey, cara nak pasang dia gitu lah. Saya nak pasang dia yang ni. Yang ujung ni kena bengkokkan sikit. Ujung ni. Saya dah ajar semalam. Ni yang saya belum tepuk lagi kan. Ni saya belum tepuk lagi. Bengkok ke kat sini. Bengkokkan sikit. Bengkok dengan tangan boleh. Bengkok dengan tangan. Sikit je. Bengkok dengan tangan. Agak-agak dia boleh masuk dekat sini. Dua-dua ni boleh masuk. Ni yang saya punya. Saya letak double tick kat situ. Double tick kat bawah ni. Saya letak double tick. Dan saya punya saya balut dengan stiker apa ni, karbon. Balut dengan stiker karbon. Lagi cantik lah balut stiker karbon. Nampak kemas sikit lah. Macam tu lah. Yang mau cubalah buat. Yang rumit sikit nak buka wire apa ni, lampu pelik tu lah kat dalam sana. Itu yang rumit sikit. Dia ada soket. Dia panggil soket, bukan bracket, dia panggil soket. Soket penyambung tadi, soket penyambung. Ni soket. Ni soket ni. Kalau silap sebut tadi ni soket penyambung. Kalau letak bawah tu je soket ni. Senang, apa-apa hal nak tarik mudah. Okey. Itu saja. Kalau agak-agak tak faham, tanya saya. Okey dah. Okey, assalamualaikum.